Apa kelebihan Kus Al-Hindi ni? Okey, jom kita cerita apa kelebihan Kus Al-Hindi ni. Pertama, Kus Al-Hindi ni dia bagus untuk melegakan batuk. Ini bagi yang dah 2 minggu lebih tak hilang-hilang batuk tu. Kedua, dia bagus untuk mencairkan kahak. Siapa yang ada kahak pekat macam gam tu memang sangat sesuai untuk amalkannya. Dia boleh bantu untuk cairkan lendir-lendir yang ada dalam saluran pernafasan. Yang ketiga, dia bagus untuk orang yang ada asma. Asma ni terjadi sebab berlakunya inflamasi dalam paru-paru dan saluran pernafasan kita. Jadi dia bantu mengurangkan inflammation tersebut. Dan yang keempat, dia juga membantu untuk orang yang selalu tak cukup nafas. Yang dada selalu rasa sempit tu, nak bernafas pun rasa macam tak puas, boleh juga amalkan Kus Al-Hindi ni. Yang kelima, dia bagus untuk orang yang ada resdung, yang selalu gatal hidung dan muka. Lagi-lagi bila ada habuk ataupun lepas makan seafood. Dia sebab dekat saluran pernafasan kita ni ada bakteria atau virus. Jadi Kus Al-Hindi ni dia bersifat antivirus. Jadi dia memang sesuai untuk diamalkan. Okey, so kepada sesiapa yang ada masalah yang saya sebut dan berminat nak ikhtiar, boleh tekan butang shop now kat bawah sekarang. Kita tengah ada promosi diskaun 50%. Harga tengah sangat-sangat murah. Semoga bermanfaat.